Jaslinda Saludin yang ditemui selamat selepas hilang 14 hari di Gunung Batu Putih di Tapah memaklumkan mengalami kecederaan di kepala akibat beberapa kali terjatuh selain luka ringan termasuk gigitan serangga. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabaruzi Nur Ahmad berkata, wanita berusia 49 tahun itu memberitahu terjatuh dari ketinggian kira-kira 5 meter. Sabaruzi berkata, dua penduduk kampung Lubuk Gaharu, Pos Bosoh menemui Jaslinda di kawasan sungai ketika mahu memancing dengan wanita itu bertanya arah untuk keluar hutan. Beliau berkata dalam temubual lanjut, Jaslinda mengakui berada dalam kawasan pencarian pasukan mencari dan menyelamat SAR sebelum ini termasuk di Gunung Rayu dan Bukit Berapit. Katanya lagi operasi SAR mencari Jaslinda memperlihatkan kerjasama yang baik sama ada di peringkat agensi penyelamat dan kerajaan, Malim Gunung, Perhutanan MGP serta orang asli dan komuniti setempat. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pekarangan Unit Kecemasan dan Trauma Hospital Tapah malam 6 Jun. Dia sekadar ada kecederaan kecil lah di gigit oleh unggas-unggas seperti agas dan sebagainya, dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai, dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 dimaklum tadilah, itu makluman daripada dia lah kan. Alhamdulillah dia kuat. Dia dimaklumkan ada 3 hari dia tak minum air. Dan dia cuma bertahan hidup dengan minum air embun, dimaklumkan, dan selebihnya dia dapat air sungai lah kan. Dan dia makan tumbuhan seperti beri. Dia cakap beri lah, tapi mungkin tumbuhan liar di dalam hutan tu lah kan. Alhamdulillah.